So guys, kita ada satu model daripada motor Morini, iaitu nak cakap nama dia pun agak susah sikit. LTR High. Okay, kita panggil High je lah. Motor Morini High. So untuk harga body dia 28,888. Nampak korang tengok bahagian lampu depan macam mana? Macam Bumblebee dah. Okay, kita tengok dia punya spek dia. 2 silinder 8 valve, datang sekali double overhead cam. Kalau ikutkan displacement cc dia 449, 42 Nm torque. Lepas tu guys, 6 speed macam biasalah. Okay, dia punya ketinggian motor ni dalam 850 mm. Berat dia dalam 190 kg. Tank kapasiti dia sebesar 18.5 liter guys. Lepas tu untuk bahagian depan dan juga bahagian belakang monoshock dan juga adjustable dah datang sekali dengan KYB guys. Okay, KYB. Alright, so untuk dia caliper dia pakai dengan J-joint caliper depan dan juga bahagian belakang. J-joint ni siapa tak tahu lagi, memang dia dah satu syarikat sekali dengan Brembo lah. Okay, TFT meter, lampu dan LED depan belakang datang sekali dengan handguard dia. 2 SB USB Type A dan juga Type C Lepas tu 2 channel ABS semestinya dan juga dengan traction control. Okay, kita tengok sikit dekat bahagian sini. Nampak dia datang sekali dengan sideboard dan juga dengan top box. Ada sedikit bahagian crash bar untuk body protection bahagian engine bahagian depan tu. Handguard memang datang sekali. Stand pad dia macam ni. Dia sama macam Bridgestone tau bila dia buat style macam ni. Ni TFT meter dia. Yang ni dalam 5 inci macam tu lah lebih kurang. Okay, tapi sebenarnya yang ni bentuk adventure. Memang dia fokus untuk bahagian body dia, nampak? Memang solid guys. Alright, so korang boleh dapatkan harga motor ni serendah 28,888 sahaja. Datang dengan 3 color guys. Datang dengan 3 color. Ada earth grey, stone black dan juga dengan brave white. Putih yang berani. Sekarang ni ada tengah review untuk warna brave white. Ni brave white nama dia. Okay.